Okey, hari ini adalah hari kedua kita lihatnya, iaitu 1 Ogos. Ini pemandangan pagi. Jadi sebelum mulakan apa-apa aktiviti, mestilah kita perlu sarapan dulu. Jadi inilah hidangan-hidangan sarapan kita di hotel. Ada nasi, ada ayam, ada tom yum, macam-macam ada. Lepas tu masa ni tengok staff ambil bubur, saya pun ambil juga satu. Dah siap makan, kita pun bertolak ke lokasi yang pertama untuk hari ini. Jadi inilah pemandangan di sekitar jalan. Dah pun sampai dan kita berada di Tanyada Village. Halaman dia cantik sangat-sangat. Ada replika gajah. Lepas tu kita pergi dekat tingkat 1, ada patung Lego dan juga ada patung-patung yang lain. Ni dekat tingkat bawah. Dekat tingkat bawah macam-macam ni lah, cendera hati apa semua. Tinju pun ada. Sarung tinju tu. Lepas tu ni adalah cendera mata kalau siapa yang nak bawa balik ke Malaysia. Tapi kat sini saya tak beli apa-apa pun. Just cuci-cuci mata sahaja. Okey, jadi kami pun bertolak ke lokasi seterusnya. Iaitu, ni dah sampai dah. Iaitu kami pergi ke Nora Plaza. Nora Plaza ni adalah tempat yang jual barang-barang berasaskan kulit. Macam-macam jenis lah, beg, apa semua yang diperbuat daripada kulit. Ada kulit-kulit lembu, kambing. Ni yang paling special, ada juga kulit buaya dekat sini. Kita pun teruskan lagi perjalanan kita ke lokasi seterusnya di Campak Camp. Campak Camp ni kita boleh tengok gajah lah. Macam-macam jenis gajah ada dekat sini. Anak, ibu, siapa-siapa yang nak menaiki gajah pun boleh juga dekat sini. Dekat sini pun ada juga rabbit, ada burung. Dah selesai kat situ, kita pun pergi ke lokasi seterusnya, iaitu di Songkhla City. Dia dekat dengan Samila Beach juga. Sini ada juga beg, ada topi. Ni pun cendera mata. Lepas siap-siap kat sana, kita pergi ke Dim Sum Cabura. Kat sini kita dah makan lah. Makan dekat sini sebab perut dah lapar. Makanan dekat sini sedap sangat-sangat. Jadi masa ni memang masing-masing semua sedang menikmati makanan. Dan lepas kenyang tu, kita pun pergi ke lokasi seterusnya di Floating Market. Dekat sini kita boleh tengok lah macam-macam makanan ada. Lepas tu beli air. Air dekat sini cantik-cantik. Ada bunga-bunga dekat tepi tu. Lepas tu tak cukup dengan air, kita beli aiskrim pula. Lepas tu dah siap lah, kita pun balik ke hotel. Jadi sebelah malam pula kita ada sesi town hall. Town hall ni majlis untuk berkumpul satu company dekat sini. Jadi inilah kita punya BOD. Lepas tu kita pun makan malam dan kita teruskan majlis pada malam ini. Satu sama lain, saya yakin. Kalau hari ini lihatnya Lepas tu ada juga majlis penyampaian hadiah bagi siapa staff yang paling awal datang. Penyampaian hadiah kepada tim sale. Lepas tu ni sambutan hari lahir. Dekat sini pun ada bawa kek apa semua. Memang meriah sangat malam ni. Jadi dah settle kita punya part 2. Tunggu part seterusnya.